Kios harga macam sebiji rumah. Hari ini saya nak share satu cerita pasal projek mega kecil iaitu My Kios Madani. Menteri KPKT umum kos satu kios hanya 25,000 sahaja. Tapi bila tengok angka rasmi dari KPKT sendiri, jumlah yang dibelanjakan ialah 250 juta untuk 7,213 unit. Ini bermakna kos sebenar untuk satu unit ialah 34,660. Bezanya lebih 9,000 daripada apa yang disebut oleh Menteri. Sekarang saya nak tanya, Menteri KPKT, bila kita dah beli barang dalam kuantiti yang banyak, selalunya kita dapat harga murah kan? Nama dia diskaun pukal. Tapi yang peliknya, kerajaan order sampai 7,000 lebih kios, tapi harga makin naik pula. Saya nak compare sikit. Satu unit rumah PPR di Semenanjung ialah 35,000. Rumah ada tandas, ada dapur, tempat tinggal untuk keluarga. Tapi kios ni saiz bilik store, tak ada tandas, tak ada dapur, tapi kosnya hampir sama dengan rumah PPR. Apa benda yang ada dekat kios tu sampai harga boleh cecah sehingga 34,000? Yang peliknya, projek PPR dekat Selangor dah lama tak buat. Yang terbaru pun diumumkan pada November tahun lepas hanya 445 unit sahaja. Tarikh siap pun kita tak tahu bila. Rumah untuk rakyat lambat, tapi kios laju je. Dulu kita kutuk kerajaan lama sebab tak cukup rumah mampu milik. Tapi sekarang yang banyak dibina bukan rumah, tapi kotak yang tak berpenghuni kebanyakannya. Dan yang paling menyedihkan, kononnya dulu kata nak jimat 3.5 bilion sebab lawan rasuah. Tapi sekarang kios pun harga dah macam banglo. Fikirkan, kita bukan marah. Kita cuma penat layan perangai menteri-menteri dari Madani yang dulu kencang lawan rasuah.